Tak perlu minta tolong saudara mara untuk masak rewang pagi raya. Kita dah ada jalan penyelesaian dekat food court yang korang tengok depan saya ni. Hari raya keempat fake untuk open house. So depan kita ni adalah menu mi kari dan juga tahu bergedil. Mi kari kita ni memang selalu orang order kan. So pagi raya korang pesanlah kat mak ayah korang. Tak payah lagi dah masak-masak penat-penat sebab merenyahkan, nak kena cuci lagi lah, nak kena cari barang mentah. So kat sini korang just order saja, kita akan deliver straight to your house. So korang tengok, mi kari kan menu utama pagi raya, menu utama open house. So korang ni kita dah ada kat sini kan. Dah ready semua. Ini dia punya mi, kita ada telur dah potong siap. Dalam ni ada tauge fresh, sambal merah, dan ini dia punya daun sup limau. Ni condiments tinggal nak cedok ataupun campur dalam kuah, ikutlah macam mana yang korang suka. Kuah kita dah bagi macam ni siap-siap. Nanti korang tinggal nak masukkan dalam bekas, korang je hidang. Kalau orang tanya siapa masak, cakaplah korang yang masak. Tak apa, kita tak kisah kalau korang claim. Sebab kita punya makanan insya-Allah sedap. Jemput dapatkan dekat food court.